Welcome to Masjid Jami' Al-Rahimah, Kuala Lumpur Baru. Sedikit informasi berkaitan Masjid Al-Rahimah, Kuala Lumpur Baru. Secara asasnya masjid ini terdapat dua tingkat, di mana bawah-bawah ini adalah ruang-ruang pejabat dan di atas adalah Dewan Salat Utama. Ini adalah pintu masuk A. Ada beberapa pintu masuk sebab masjid ni kalau tengok daripada luar sangatlah besar. Pintu tangga ke lobi dia pun sangatlah besar dan tinggi. Fasiliti tersedia di masjid ini. Terdapat kolah uduk disediakan. Lobi utama tingkat atas menuju ke Dewan Salat Utama. Dewan Salat Utama. Bisa kita suasana di dalam masjid. Bentuk kubah masjid. Ini adalah Dewan Utama Solat bagi masjid ini. Masjid ini sangatlah luas. Terdapat 35 saf daripada belakang sampai ke depan. Besarnya masjid ini ada 6 kipas gerasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 kipas gerasi ini still lagi nampak kecil di bawah kubahnya. Ada 6 gerasi kipas dan ada beberapa tiang kipas lagi untuk support penggunaan. Sangatlah besar masjid ini. Organisasi masjid. Ahli lembaga takbir masjid, jawatan kuasa pengurusan masjid. Ahli jawatan kuasa pengurusan masjid. Masjid ini berdekatan dengan Stadium Mini KKB. Sekitar suasana di luar masjid. Kawasan parking yang luas.
tersedia dua gazebo untuk jemaah yang hadir untuk beristirahat. Tersedia 2 gazebo untuk jemaah yang hadir.